Di bawah cahaya bulan yang muram, 3 bandar utama, daerah Gelang Merah, daerah Bayang Hitam dan daerah Darah Lembayung berada dalam ketakutan. Bukan kerana manusia, tetapi kerana 3 makhluk legenda yang menguasai setiap penjuru malam. Si Bongak, Si Bongok dan Si Bongek. Bongak, genius gila dari daerah Gelang Merah, mengawal bandar dengan pengetahuan teknologi gelap, suka bercakap sendiri, suka berpantun, hobi memasak. Bongok dari daerah Bayang Hitam mengamalkan ilmu sihir kuno, perwatakan seperti kanak-kanak tapi dihabarkan usianya lebih tua dari piramid Mesir. Hobi suka memancing. Bongek masih muda, asal dari Derah Darah Lembayung, memimpin dengan kekuatan fizikal dan kelajuan kilat. Kabarnya dia mati sebab dilanggar berlari. Dia yang langgar lori, lepas tu dia pula yang berlari. Lori tu parking tepi jalan je pun. Mereka bertiga bukan sekadar vampire biasa. Mereka adalah legenda yang saling mencabar satu sama lain untuk membuktikan siapa paling hebat. Setiap malam, mereka menghantar isyarat, letupan berdarah, kelawar bersayap api dan mesej misteri di langit. Dan malam ini, cabaran sebenar bermula. Boring betul malam ni. Habis tu, kau ada idea nak buat apa? Aku ada idea. Baiknya, baru dapat ilham ni. Apa dia? Cuba cerita ilham kau tu. Baiklah, kita bertaruh bawah bukit ni ada 3 bandar. Tiap seorang, tiap seekor dari kita pilih satu bandar. Siapa antara kita ni yang paling cepat settle hisap darah manusia satu bandar? Setuju? Setuju. Okey, deal. Setuju. Siapa yang menang, dia akan pegang title King Fast Furious Dracula. Boleh? Okey, deal. Setuju. Sebab aku kelawar paling handsome. Aku mula dulu ya. Hati-hati. Lupa. Kau mana ada hati? Kau vampire. Apa pun, jangan tersedak darah sendiri nanti. A few moments later. A few moments later. 15 minit, Beb. Satu bandar aku balun paling last tadi. Baru je mula berbual dengan mangsa. Dia tengah cerita masalah kerja dia. Sedap juga dengar cerita dia. Darah dia pun sedap. Boleh buat buku cerita dia. 15 minit. Boleh tahan. Boleh tahan. Apa lagi? Giliran call lah pula. Cepatlah. Aku tengah ambil masa ni. Nanti hari siang, matahari naik pula, terbakar kita. Jadi kelawar crispy nanti. Oklah, sabar. Sabar itu separuh dari iman. Sepuluh minit, babe. Satu bandar sudah kering. Paling last, mangsa tengah selfie, tak sempat lari. 10 minit. Hebat, hebat. Korang semua poyo tengok aku pula. Zas! A few moments later. Aduh. Adeh. Oh, Mak. Tak sampai 15 saat. Lagi hebat. 15 saat. Tok Wan Den pun tak copek macam ni. Laju bonar. Aku terbang laju sangat. Aku kan mata ompek, pakai cermin mata, rabun. Aku langgar tembok, nak ke hospital rasanya ni. Ni darah aku, bukan mangsa. Bukan jelah kelawar seekor ni. Ikut hati aku Lupa pula, aku mana ada hati. Aku kan vampire. Ikut rasa dah lama aku buang keahlian kelawar seekor ni. Dan begitulah kisah tragis 3 vampire yang seekor sabar, seekor lagi strategik dan seekor lagi pelukan cermin mata.